Hai, di video kali ini saya nak kongsikan kepada tuan dan puan 5 kaedah bagaimana untuk menambahkan followers di Facebook dengan pantas. Kita jumpa sebentar lagi. Hai, nama saya Muhammad Nur Azam bin Ateh. Di channel ini saya banyak kongsikan berkenaan tentang tips-tips keusahawanan, pemasaran digital dan juga isu-isu semasa. Apabila kita bermain dengan Facebook, sudah pastinya kita memerlukan rakan-rakan Facebook yang berkualiti. Maksud berkualiti adalah mereka ni selalu komen, mereka selalu engage dengan kita dan mungkin mereka menjadi pelanggan kita. Tetapi masalah di sini adalah kita mempunyai rakan Facebook yang ramai tetapi engagement tidak tinggi dan kemudiannya kita tidak berjaya menjual sesuatu pun kepada mereka. Mendapatkan followers yang berkualiti itu sebenarnya sangat-sangat mudah. Tetapi ia memerlukan sesuatu strategi ataupun kaedah bagi mendapatkan followers. Jadi di video kali ini saya nak kongsikan 5 kaedah bagaimana mendapatkan followers di Facebook dengan pantas. Perkara pertama sebelum kita memulakan sebarang kaedah ini adalah penting untuk kita mengetahui apakah position kita, apakah tujuan kita bermain Facebook. Jika kita ingin mendapatkan rakan followers yang bagus dan berkualiti, kita juga perlu jadi bagus. Okey, perkara pertama yang perlu kita buat adalah kita perlu menetapkan 3 posisi kita di dalam media sosial. Katalah sekarang ini saya seorang ahli perniagaan dan saya menetapkan posisi saya adalah untuk menjual produk saya. Yang keduanya, saya menetapkan bahawa diri saya adalah seorang yang peramah. Yang ketiganya adalah saya seorang yang suka berjenaka. So, 3 ini adalah ciri saya. Setelah kita menetapkan posisi kita di dalam media sosial, barulah kaedah ini boleh digunakan, iaitu kita mula mencari rakan-rakan Facebook yang sama macam kita. Mereka juga mungkin bakal menjadi pelanggan kita. Yang keduanya, mereka juga mungkin peramah dan kelakar orangnya. Jadi dengan ini kita akan dapat mencari sesuatu yang sama dan apabila mereka masuk ke dalam laman sosial kita, mereka akan melihat persamaan itu menjadikan satu tujuan untuk mereka menerima permintaan rakan daripada kita. Yang keduanya adalah untuk kita menarik ramai followers di media sosial dengan pantas. Kita perlulah mengetahui siapakah influencer yang perlu kita ikuti. Contohnya kita berkawan dengan influencer A. Influencer A membuat satu posting dan kita mula memberikan komen-komen yang bermanfaat, yang positif, yang bagus, yang menyokong tindakan influencer itu. Dengan ini, rakan-rakan ataupun followers kepada influencer itu akan turut untuk berkawan dengan kita supaya kita akan menjadi rakan mereka juga. Strategi yang ketiganya adalah lebih kurang sama macam yang kedua, tetapi di strategi kali ini kita mula menyusun posisi posting kita di media sosial supaya dapat menarik perhatian influencer. Bagaimanakah caranya? Katalah saya ini seorang peniaga kasut dan saya berkawan dengan seorang pengusaha kasut yang sangat-sangat hebat. Okey, yang mana mereka ini mempunyai ramai followers. Okey. Jadi dengan ini saya akan mula membuat satu posting ataupun banyak-banyak posting setiap hari tanpa henti berkenaan tentang sesuatu yang boleh dikongsikan oleh influencer ini tadi. Influencer tidak akan berkongsikan iklan jualan kita, tetapi mereka akan berkongsikan tentang pendapat, ulasan dan sebagainya daripada media sosial kita. Jadi mulalah memberikan ulasan ataupun pendapat yang berkaitan ataupun tips ilmu dan sebagainya berkenaan tentang penjualan kasut tadi. Apabila influencer ini dapat tangkap, dapat tengok perkongsian kita itu tadi sangat-sangat bermanfaat dan bagus, beliau akan kongsikan ke media sosialnya dan waktu itulah followers akan bertambah daripada influencer itu masuk ke dalam Facebook kita. Cara yang keempat ni mungkin tuan dan puan pernah buat sebelum ini, tetapi kebanyakan daripada kita hanya akan berkongsikan beberapa iklan, promosi dan sebagainya ke dalam grup-grup Facebook di sekitar kawasan kita. Kalau kata kita jual produk karipap, kan, kita pun post ke dalam grup yang terdekat, grup Johor, grup pelanggan dan sebagainya. Tetapi apa kata kali ini kita buat satu perkongsian tips memilih karipap
Macam mana nak tahu Karipap ini kosong ataupun tidak? Contoh. Jadi, tips ini kita kongsikan ke dalam grup itu. Katalah saya ni seorang penjual makanan, saya buat satu perkongsian tips memilih Karipap yang padat. Dan kita kongsikan ke dalam grup, insya-Allah. Bukan sahaja followers yang minat dengan Karipap ini akan follow kita, kemungkinan juga posting kita itu akan jadi viral dan lebih ramai followers nak berkawan dengan kita. Pastikan kita memberikan satu tips perkongsian yang rare, yang susah orang nak jumpa, yang pastinya ia sangat-sangat benda baru dan memberi manfaat kepada followers kita. Okey, dan yang terakhir sekali, sebenarnya nak dapatkan followers ini boleh jadi sebab kita viral kerana benda yang tak elok ataupun kita viral kerana yang tidak elok. Tetapi viral kerana tidak elok, pastinya kecaman akan diterima walaupun posting kita itu berunsurkan kebaikan. Betul tak? Jadi mulai sekarang, buatlah siri posting yang bagus dan mulakan untuk mendapatkan followers, recommendation daripada followers yang sedia ada. So, tuan dan puan, apa yang perlu buat adalah engage seberapa baik dengan followers yang benar-benar tega dengan tuan dan puan. Katalah, setiap kali kita buat posting, hanya dia saja yang selalu like, komen dan share. Jadi, kita pun lakukan benda yang sama kepada beliau dan sesekali tag mereka di dalam posting kita. Dengan ini, followers ini tadi rasa seronok dan mereka akan mengajak orang lain untuk follow kita juga. Sebenarnya kaedah untuk mendapatkan followers ini sangat mudah sebab bukan kita saja yang mencari mereka, tetapi kita akan direkomendkan oleh orang lain apabila branding kita, personal branding kita di media sosial nampak jelas dan orang nak follow kita. Kalau kita hanya menjual sesuatu, kemudiannya kita campurkan dengan isu-isu lain, jadi orang tak tahu Facebook kita ni untuk apa. Dan orang tak tahu nak kongsikan kepada orang lain, follow kita kerana apa. Jadi konsistenlah dalam melakukan positioning kedudukan kita di media sosial. Kalau kita jual kasut, ceritalah seberapa banyak tentang kebaikan kasut, cara penjagaan kasut dan sebagainya. Jangan cerita cara nak jual nasi ayam, cara nak jaga nasi ayam, cara nak bisnes apa-apa saja yang bukan berkaitan dengan bisnes kita. Konsisten akan mendatangkan hasil yang lumayan. Okey, baik, itu saja perkongsian saya untuk kali ini. 5 strategi bagaimana nak menambahkan followers dengan pantas. Dan saya doakan semoga tuan dan puan dapat manfaat. Sila share video ini dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe serta ikon loceng di bahagian bawah. Dan sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada saya atau memberikan sebarang komplimen, berikan di bahagian komen di bahagian bawah. Kita jumpa lagi di episod yang seterusnya. Saya Muhammad Nur Azam bin Atih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.